Kembali lagi bersama Transmart Auto Benz. Kat depan aku ni aku ada Airmatic Velo untuk model BMW X5 F15 lah. Kita ni datang dengan isu bila dia parking kita satu malam, dia punya bahagian belakang suspension dia sagging ataupun jatuh, terduduk lah belakang. Ni adalah common issue untuk kereta-kereta yang menggunakan Airmatic suspension lah. Sebab apa? Sebab ni, aku tunjukkan kau. Ni adalah Airmatic Velo ataupun Velon untuk dia punya Airmatic system lah. Ikut kereta, ada kereta yang guna 4x4, Airmatic dia ada kat 4x4 tayar. Untuk model yang X5 ni dia ada kat bahagian belakang saja. Isu suspension sagging ataupun parking satu malam dia jatuh terduduk tu common issue untuk kereta-kereta Airmatic yang dah 5 ke 7 tahun. Sebab apa ni lah, material Velo ni dia buat daripada getah. Okay, getah apa-apa getah sekalipun lah. 5 tahun, 7 tahun dia akan start reput, dia akan start merekah. Macam ni kau tengok ni. Nampak ni, dia dah start merekah keliling. Kat sini lah yang akan berlaku kebocoran halus. Sebab apa? Kereta kau sagging sebab dia bocor halus kat sini. Lepas tu bila kita parking kereta satu malam, Airmatic compressor kita tak berjalan, tak bergerak. Dia tak ada angin nak top up balik, dia akan jatuh lah. Bawa tak ada masalah, kereta boleh berjalan. Sebab Airmatic compressor tu dia akan top up balik angin. Dia akan sentiasa top up angin. Tapi lama kelamaan dia akan menyebabkan kau punya Airmatic compressor tu overheat ataupun over temperature lah. Sebab apa? Sebab dia kena sentiasa bekerja. Kerja dia sepatutnya top up angin kadang-kadang saja. Bila dah bocor macam ni, Airmatic compressor kau terpaksa bekerja 24 jam lah. Sebab benda ni bocor 24 jam. Dia terpaksa bekerja 24 jam untuk top up angin kat dalam sistem Airmatic kereta kau lah. Boleh bawa lagi tak kalau dah jadi macam ni? Boleh bawa lagi, tak ada masalah. Isu dia cuma bila time kau parking saja dia akan jatuh. Tapi lama kelamaan dia akan menyebabkan kau punya kompresor Airmatic pun problem sekali. Elok-elok asal boleh tukar Velo saja. Tak pasal-pasal kalau Airmatic kau dah kong, terpaksa tukar Velo dengan Airmatic kompresor sekali pun terpaksa tukar jugalah. Ingat kan kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan Airmatic system kat luar sana, kereta korang kalau lah 5 tahun, 7 tahun, parking kereta satu malam, 2 malam, tinggalkan, tengok kereta jatuh terduduk, tu maksudnya Airmatic system ataupun Airmatic Velo kau ada bocor halus lah. Ingat kan kepada pengguna Continental kat luar sana yang cari tempat nak repair ke nak servis kereta korang, berhampiran Putrajaya dan Cyberjaya, boleh Roger kita orang Transmart Auto Benz. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis kan. Apa Roger?